setengah biji pun boleh. Kita ada 2 kali perahan. Perahan pertama, perahan kedua. Ni kod apa lipstick? Ni lipstick dah nak habis dah. Saya pakai tadi clay. Lipstick clay. Bismillahirrahmanirrahim. Beauty Essence Parrot. Jom saya tunjuk. Ni Beauty Essence ni untuk apa? Untuk wanita lah. Dalaman dan luaran. Ni saya kadang-kadang minum 2 kali sehari. Kadang-kadang saya minum sekali je sehari. Untuk anda, sekali cukup. Tapi saya ambil 2 lah. Ada bajet lebih, ambil 2 ya. Sebab apa? Dia bagus sangat. Bagi ekstra tenaga, bagi... Tapi dah bising lah. Rasa sedap, rasa jus pomegranate. Apa ada kat situ? Bising lah ya. Okay, now saya nak masuk apa tahu? Masuk santan. Santan 2 kali perahan. Ini perahan yang pertama. Satu kotak tahan, satu kotak ada 15 sachet. Kalau sebulan kena ambil 2 kotak. Ini perahan pertama. Elok. Mak memang kena begitu. Cium dulu plus lagi. Ini dia santan kita. My birthday January sayang. Nampak kuah dia macam ni. Nampak tak? Ya sayang. Level Queen. Oh, ni perahan kedua. Kenapa Devil Queen pada? Jangan percaya. Dia akan jadi pekat dan ada daging cincang. Ya. Wow, elegan tak Afia? Kita habiskan lah ya. Bismillah. Ni. Dia bagus eh. Afi ada mandi. Macam ni bentuk dia. Bentuk kita punya kuah roti kacang. Rasa dia memang sedap sangat-sangat. Ini saya dah rasa kuah dia. Kita kuatkan api. Nak bagi dia menggelegak. Macam ni nanti kita makanlah dengan roti kacang. Saya rasa senang je, dah siap kan? Siapa yang tengok saya daripada awal tadi, anda boleh tengok, senang je, dah siap. Sambil tu apa, mana yang tengok saya, apa Tok T makan ni? Inilah Beauty Essence. Rahsia saya dah 5 tahun dah saya makan. Untuk tenaga, untuk kulit, untuk tubuh badan, untuk dalaman wanita, untuk usus juga, untuk awet muda. Untuk lawa lah orang kata, untuk lawa luar dalam. Ambil ni, Beauty Essence. Ini bukan untuk kusmus-rusmus ya. Kalau untuk kusmus-rusmus kena ambil ni. Ni buat live. Kusmus-rusmus je.
smooth kena masuk ni. Jap kita ambil ni. Khadijah tolong tengok jap. Jap saya masuk. Kan barang. Datuk nak air kot? Saya nak kopi ke? Okey. Alamak, mana ya? Kopi. Kopi campur lah. Mana ni? Mana ya? Tak ada lah, saya nak masukkan. Creamy up dah habis lah. Alamak. Sorry. Creamy up dah habis. Sorry sangat. Okey lah, ini je lah. Ni bukan kopi. Creamy up ni minuman coklat. Sikit lagi garam. Sikit lagi garam. Sedap ni. Itulah dah habis lah. Apa dari belakang apa? Orang cakap apa dari belakang? Dari belakang macam 16 tahun ya. Itulah makan ni. Aduh. Dia masak ni pula. Air. So ni dah Ustaz Nordin ke? Ustaz Iqbal. Kakak pergi teman adik jap. Sedap sayang. Teman adik sayang. Thank you kakak. Oh sedap dah. Sedap. So sekarang kita nak buat roti dia. Karinya rasa masam ke? Sebab letak tomato puri dia ada rasa masam, pedas sikit. Cukuplah rasa lemak-lemak. Memang enak. Sekali lagi. Sedap. Ini roti kacang. Gelegak ya. Sambil-sambil tu jom. Saya nak tunjuk pula. Ini dia punya. Ini saya punya ni. Nampak madu? Madu apa? Ini kuah. Ini roti kacang. Ini roti dia kita dah buat. Okey, sekejap Kita dah bancuh. Roti dia lagi senang sebab kita cuma pakai petong, gandum, telur kita pakai 2 biji. Khadijah 2 biji kan Khadijah? Telur. Dia macam ni, skala sekilo tepung gandum. Telurnya berapa ya? 3 biji. Ni saya pakai setengah lebih sikit suku lagi. Kita pakai 2 biji telur dengan tepung gandum, garam, sudah cukup.
Macam buat crepe, betul-betul. Macam buat crepe ataupun macam buat roti jala. Sebiji. Cuma yang ni kita buat macam lempeng je. Okey. Oh ya ke? Tu kat ujung tu ya. Ada orang bagi. Macam ketayak, betul. So saya meniaga. Niaga tak. Okey, kalau saya meniaga makanan, macam ni okey tak? Tidaknya. Tomato putih saya letak separuh, lebihkan sikit je. Sedap. Sekarang apa yang diperlukan ialah kita nak buat lempeng ataupun roti kacang. Kuali lepe yang tak melekat. Kita perlukan minyak sapi untuk kasih rata dekat dalam kita punya kuali lepe sebelum kita letak roti kacang. Saya nak juga kuali lepe saya tu ya. Makan roti bawang pun sedap. Ya, betul. Kenapa? Ni saya punya view essence tu. Kang saya buka beg kuning tak pegang ni kang, bahaya kan. Okey, lagi satu kuali ni lepe. Bising. Saya buat kat sini lah kot. Khadijah, cuba kamu rasa. Saya rasa macam dah okey. Ya. Ya. Ada yang lain? Ni tu. Okey. Cuba kamu rasa kuahnya. Saya rasa sudah okey. Nanti saya buat di situ aja. Ni pun saya buat kat sini. Senang. Boleh tutup. Okey. Roti kacang. Ini dia. Dah masak. Ini sudah masak. Kejap lagi nak masak roti kacang sini. Jamilah ke? Ada rasa Khadijah? Nanti saya tunjuk saya buat macam ni ya. Ni. Siapa yang nak? Mana ramai? Dua je. Lepe saya tu ya. Khadijah. Makan roti bawang pun sedap. Ya, betul. Kenapa? Ni saya punya view essence tu. Kang saya buka beg kuning tak pegang ni kang, bahaya kan. Okey, lagi satu kuali ni lepe. Bising. Saya buat kat sini lah kot. Khadijah, cuba kamu rasa. Saya rasa macam dah okey. Ya. Ya. Ada yang lain? Itulah. Ni tu. Okey. Cuba kamu rasa kuahnya. Saya rasa sudah okey. Nanti saya buat di situ aja. Ni pun saya buat kat sini. Senang. Boleh tutup. Okey. Roti kacang. Ini dia. Dah masak. Ini sudah masak. Kejap lagi nak masak roti kacang sini.
Jamilah. Jamilah ke? Ada rasa Khadijah? Nanti saya tunjuk saya buat macam ni ya. Ni. Siapa yang nak? Mana ramai? Dua je. Okey, nak? Pas ya? Alright. Bolehlah ni Khadijah alih ke sini Khadijah? Boleh. Kamu alihkan. Dagingnya juga okey kan? Okey. Alright. Terima kasih siapa yang dah dan order. Siapa yang nak sihat cantik bertenaga luar dalam. Bagi saya punya roti kecap. Ini. Jom you all tengok saya buat ya. Roti kecap. Ini letak sini lah. Nanti kalau nak kamu dah bersediakan pinggan untuk sudah. Dua. Apa? Letak mana? Ini nanti kalau nak cuai-cuai. Okey. Jadi tak. Sini kan? Ni tengah-tengah. Okey, nanti dimasak. Tak kan? Tapi jangan sentuh nanti panas. Okey, ayo kita mulakan. Nampak? Ini saya punya. Sekejap kita rendahkan. Cuba rendahkan sekejap. Sekali-sekali kena letak ni nanti sekarang. Boleh berjual saya. Nampak tak you all? Nampak tak? Saya pakai dua kuali ni roti kecap. So okey, bismillah. Tengok ya. Look kandungnya. Bismillah. Lagi cantik lah. Melenggang ke? Melenggang kan? Yang sudut apa plastik tu ada kan? Sudut plastik tu Khadijah? Ada. Sudut plastik ada. Itu dia. Bekas tepung tadi. Sekejap je nanti dia dah kering kita angkat. Ya. Hah? Mana? Nampak dia dah mula masak. Nanti dia akan sendiri terkeluar. Bolehlah kita gulung ya, kita gulung dia nanti. Tu dia. Cantik je nanti dia. Kita gulung dia cantik. Okey, dah ready. Okey.
nampak. Khadijah buat kuat. Khadijah. Ibu ni. Tu, angkat kuali tu buat sini. Sekejap saya sambil nak buat ayo. Okey, kejap. Push. Tak boleh kena ni lah, kuali buat sini. Yang baru. Kamu terkena kuali ni. Ni. Dah mana lagi? Lagi tinggal lagi. Macam ni panas-panas kita gulung. Ni kira garing sikit sebab saya tinggalkan kan. So dia nampak garing. Okay. Satu lagi buat sini kan je. Satu lagi. Panas. Macam ni. Nampak. Macam ni gulungnya. Ui, panas. Dia sepatutnya cantik macam ni. Ya, jangan lupa Beauty Essence ya. Ambil Beauty Essence nak cantik. Alih lah kot saya. Nanti masak tu juga. Ininya tak. Masak. Pula. Pusing balik. You all. Patut macam ni kan? Apa sengalisan? Pening. Sabar memang pening sikit lah kalau dengan saya ni kan. Masa nak masak, masa nak buat live, masa nak jual barang, memang akan pening kepala. Okay. Tapi kalau pening-pening makan ni, insya-Allah selesai masalah kita. Okay, sabar sekejap. Okay, saya buat sini. Nanti kamu sambung Mana dia? Saya nak siap. Ustaz datang. Bismillah. Dia macam tu je. Alamak. Sekejap. Dia macam tu. Nanti lagi ni. So begitu. Dia cantik macam ni, dia putih. Dia tidak garing sangat. Dia pun dah masak sikit garing. Nanti kita gunting je. Okay, macam mana cara makan dia? Kamu potong dia. Buang apa? Daun bawang ada? Sudah nanti. Dah potong. Okay, saya tunjuk macam mana cara makan dia. Essence. Minum ni. Bagi saya gunting. Okay. Saya nak tunjuk macam mana cara makan roti kecap. Ya, sebab saya pun dah nak kena end live. Sebab apa? Ustaz dah datang dah. Saya nak kena siap-siap. Nina. Sekejap.
BB saya, kan senang kita cakap pasal BB. BB tu adalah Bourbon. Pardon. Tu. BB saya 63. Saya nak ke 60. Lagi 3 je. InsyaAllah, insyaAllah. Ni start konsert ni. Daripada hari tu kan nak 60 tak dapat lagi. Ingat senang. Okay. Tapi untuk energy, untuk kulit cantik, untuk flawless, untuk putih, untuk usus, untuk kesihatan dalaman, kewanitaan, ini dia. Dah 5 tahun saya ambil ni. Sedap. Okey, jom saya tunjuk. Tak boleh tunjuk ni ke? Banyak suka hati je saya. Okey, nak makan roti kacang macam ni ya. Sekejap. Kita akan gunting. Part ujung dia kita jangan pakai. Macam ni. Macam ni. Oh, nampak macam laksam kan? Dia lebih kurang macam laksam. Lepas tu kita tabur bawang, daun bawang, daun sup. Ya. Lepas tu kita masukkan kuah. Apa tadi ada tak? Saya masukkan ni kan kuah. Maksudnya ni bawang goreng yang sedap gila tu. Bawang goreng. Tabur kat atas dia. Macam ni. Kita makan. Sudah tu. Jangan lupa makan ni dulu. Ni. Terbaik. Kita nak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan macam ni. Sedap. Sedap amat. Sedap sangat. Ni bawang goreng Yati Kitchen. Sekejap. Citizeners semua kebanyakan dah rasa dah roti kacang ni sebab Citizeners dah rasa ke? Sebab masa kita orang kumpul-kumpul saya masak ni untuk dia orang. Okey. Nak gulung jap. Nanti kuah tu saya nak tambah sikit je lagi garam. Bila makan dengan roti tu dia macam ada tawar sikit. Sedap. Apa habis ya? Dah sedap masak. Pasal makan Zara. Apa makan dengan nasi tau. Kuah spaghetti tu. Dia cantik macam ni. Nampak? Dia putih bersih cantik. Okay you all, so nak kena end live dah. Datuk K dah panggil. Tinggal ada sama kan. Bak Ustaz datang. Ni roti kecap. Umi tadi tanya. Dah masak belum? Buat apa? Buat roti kecap dari bawah. Tinggallah pagi buat dia sikit. Resepi lempeng senang je. Macam saya kata, okey lah. Buatlah setengah kilo 1 kilo banyak tau. Setengah kilo letak 2 biji telur ayam. Pukul-pukul. Letak garam. Dia punya kuah tu jangan pekat sangat dan jangan cair sangat di pertengahan. Tapi you all kena try lah. Sebab kita buat lempeng dia tak nak pekat-pekat. Dia macam apa ya? Macam buat roti jala. Cuma cara kita gulung. Kita buat lempeng kita gulung. Itu je beza dia. Senangnya, senyang je nya. Tinggal gorengnya lagi sedap lah tu. Okey dah, bye. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai air santan.
santan dalam kuah roti kecap. Santan tak letak dalam roti ya. Santan cuma letak dalam kuah. Okay. Bye semua. Siap-siap. Bye. Assalamualaikum. Nanti aja saya buat live memasak.